Terima kasih kepada pengurusi majlis dan barisan hakim yang terima kasih kepada pengurusi majlis dan serta barisan hakim yang harif dan yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Telefon Pintar. Pada suatu petang di sebuah rumah sederhana, hingga seorang murid tahun 5 bernama Aiman. Aiman seorang murid yang bijak, tetapi sejak akhir-akhir ini dia semakin berubah. Aiman, dah siap kerja sekolah? Tanya ibunya dari dapur. Sekejap lah ibu, Aiman tengah main game ni, jawab Aiman tanpa mengalihkan pandangannya dari telefon pintarnya. Hari demi hari, Aiman semakin leka. Buku tidak dibuka, kerja sekolah sering tertangguh. Malah, apabila ayahnya mengajak berbual, Aiman hanya menjawab ringkas. Ya, tak tahu. Suatu hari, di sekolah, cikgunya berkata, murid-murid, esok kita ada kuis matematik. Semua murid bersedia, kecuali Aiman. Malam itu, Aiman masih bermain game. Level ni je lagi, lepas ni Aiman study, katanya. Tetapi, level ni je bertukar menjadi berjam-jam. Keesokan harinya, di dalam kelas, Aiman duduk gelisah. Soalan demi soalan, dia tidak tahu menjawab. Peluh mula menitis. Aduh, kenapa susah sangat soalan ni? Bisiknya. Apabila keputusan ujian diumumkan, Aiman 85 markah. Tahniah, 30 markah. Seluruh kelas terdiam. Aiman tunduk, hatinya terasa sangat sedih. Selepas sekolah, dia berjalan pulang dengan langkah perlahan. Tiba di rumah, ibunya bertanya dengan lembut, Aiman, macam mana kuis hari ni? Aiman tidak mampu menahan sebab. Maaf ibu, Aiman gagal. Aiman asyik main telefon sampai lupa tanggungjawab. Ibunya tidak marah. Sebaliknya, ibunya duduk di sebelah Aiman dan lalu berkata, Aiman, telefon itu bukan salah. Yang penting, cara kita menggunakannya. Kalau Aiman bijak guna masa, telefon boleh jadi kawan. Kalau tidak, ia boleh buat kita lalai, sambung ibunya. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Aiman. Malam itu, Aiman mengambil satu keputusan. Dia meletakkan telefon pintarnya di atas meja, membuka buku dan mula belajar. Hari demi hari, Aiman berubah. Dia masih menggunakan telefon, tetapi dengan bijak. Ada masa untuk belajar, ada masa untuk bermain. Beberapa minggu kemudian, keputusan ujian diumumkan, Aiman 85 markah. Tahniah. Seluruh kelas bertepuk tangan. Aiman tersenyum lebar. Dia sedar kejayaan bukan datang dari alat yang kita ada, tetapi cara kita menggunakannya. Pengajaran daripada cerita ini iaitu 1. Gunakan teknologi dengan bijak. 2. Jangan lalai hingga abaikan tanggungjawab. 3. Disiplin diri membawa kejayaan. Sekian, terima kasih.